Setiap tempat ada ceritanya. Ada yang dibakar dengan kayu arang penuh ketekunan, mengimbau zaman nostalgia macam kedai dulu. Dari selai kain penuh dengan cerita dengan pelbagai corak, tapi dengan satu rasa, ia menyatukan kita semua. Dari selatan ke pantai timur, selamat datang ke negeri Terengganu. Kalau sampai di Terengganu, memang tak sah singgah di satu kedai ni. Dengan cara turun-temurun, di sinilah kedai roti Dapur Kayu. Cara masaknya masih menggunakan cara lama, pakai kayu arang dengan oven yang lama. Dalam masa sehari, hanya sekali saja produksi akan dilakukan. Setiap satu gigitan kau akan dapat rasa lembut dan tak terlampau manis pun kaya. Kalau dapat makan panas-panas, itu lagi bagus. Di mana nak rasa tu, make sure kena datang awal pukul 11 dah start menjual. Siapa lambat, habis. Next destination, Kopok Leko Mak Cik Nah. Memang tak salah kalau datang Terengganu tak makan keropok leko. Jadi kali ni kita dapat tengok sendiri live depan mata cara pembuatan keropok leko. Kalau mencari keropok leko tu, carilah ikannya yang banyak, bukan tepung yang banyak, kerana ikan itu memberikan satu rasa yang manis kepada keropok leko. Ini barulah betul Terengganu. Antara makanan yang popular selain daripada akok adalah bahulu. Kalau bagi aku memang ia tak sama dengan bahulu biasa, sebab dia bakar menggunakan sabut kelapa. Dia bagi satu aroma yang lebih menyelerakan. Destinasi seterusnya aku singgah di Pasar Payang, Kuala Terengganu. Sampai sini kau akan perasan ada satu mural besar yang dibuat khas daripada Nutri Plus. Ia menceritakan kepelbagaian budaya dan tradisi di Terengganu. 1001 makna dalam satu lukisan. Lebih menarik lagi kalau kau scan QR, maka tersegam indah seekor hologram penyu. Itulah simbolik negeri Terengganu. Ada masa kau rasa benda ni simple, tapi memberikan satu impak besar untuk para pelancong bila datang ke satu tempat. Kalau singgah Pasar Payang, ada macam-macam produk kau boleh dapat kat sini. Sini macam one stop center, semuanya ada di sini. Aku nak ucap thanks pada korang yang sudi tengok video kali ni. Okeylah, bye-bye.